Da Nang Vietnam. Sama? Di pista. Let's go. Dua 28 ni 28. 28 ni. Kita dah sampai dekat Da Nang Vietnam. Kita kat airport. Siapa ni? Ni abang adik. Tengok ada signboard tu, betul. Wah ni lah Da Nang. Mang, berapa bayar bang angkat beg? Saya ikut dia Malaysia. Berapa? Saya ikut dia Malaysia, satu beg RM5. RM5, 5 dong lah, 5 dong. Bangun tidur. Ya. Sekarang kita akan makan tengah dekat restoran Karim dan halal food. So majoriti makanan sini adalah orang Melayu, Muslim. Apa? Ayam madu ke? Dan sayur toge, ada telur dadah, bawang, kopiah, ada sup ayam dengan sotong masak. Masak apa ni ya? Burung kunyit. Kunyit? Kunyit. Ya kot. No, ikan siakap 3 rasa. Ikan siakap 3 rasa. Nah. Ini apa nama sungai tadi? Sungai Han eh? Dragon River. Sungai Han eh? Dragon River. Lotus River. Ni, oh ni lah market. Vietnam memang panas. Kami grup foto. Just come back there. Okay. Okay. Okay, Tom. Yeah. See you. Okay. Oh, ni best ni. Buat duit shilling kan, pak kopak. Oh, kan dia keras tu demi ni. Ini yang Ah. yang makan binatang tu apa nama? Dalamnya dia macam Nut. nut tu. Buat makanan aku takut aku. Itu saya. Đã 2 ly dòng nhớ đang đây Nhi ơi. Dòng nhớ à? 검정은 너무 Macam kat Padang Besar. Oh, kat sini tak ada apalah sangat. Dia jangan macam dekat Padang Besar, bawah ada makanan, atas kedai baju. Welcome to Vietnam. Akatsuki. Oh, duduk ya Allah. So please come over here, like stay under the shade. Akan berada di Museum Budaya Vietnam.
So untuk hari pertama kita akan tidur di Hotel Babylon Riverside, depan sungai. Ini bukan sungai, ini parit tu. Syah, air apa Syah minum? Okay. Kalau diikutkan ni, naik halia. Makan nasi Cino, perangis. Air halia. Kau sekali teguk je, dah habis. Kau teguk tu. Teguk habis. Ha. Buang angin. Dia memang healthy. The fuck. Muka. Ni jam. Ni sama saya. Ni. Suasana malam di pekan apa ni? Pekan Hoi An, Vietnam. Hon tak sudah. So sekarang kita akan berjalan di sekitar bandar apa nama? Hoi An. Pada Buta. So dah. Dia pelancongannya. Lepas tu dia boleh cakap Melayu. Malam tadi dah sampai dah kat sini. So kita pergi pada waktu siang pula. Hoi An Town ni sangat panas. Panas tu. Sebab ada kipas. Bahar Kuang. Mana selesa tidur? Tu enjin sur. Represent. Dapat bisnes. So inilah cakap banyak bisnes kat Vietnam. Oh tu paling tinggi tu. Oh, ada lagi paling tinggi 64. 64. Start awal tu 64 tu. Awal So sekarang ni lah last 2023 paling banjir. Oh, ni last lah. Oh, anjing selamat. Oh ni sama-sama 64 ni. Kos sekali. Dua di sungai. Setelah berjalan dalam panas, akhirnya sampai tempat makan Tasty House Hoi An halal. Nah, oh, harap dalam ada aircon.
menu dia. So ni adalah menu makan tengah hari. Dia kata sayur ni, bulan kopok ni makan. Okey. Kampung. Jadi kami dibekalkan dengan topi Vietnam. Ada logo Dipista. Pakailah. Logonya mana? Logonya. So sekarang kita berada di banana apa? Bukan banana. Coconut farm dan inilah aktiviti dia. Kita akan naik benda yang bulat-bulat tu. Sambil pakai topi Dipista. Woi. Hey. I don't know. Woi. I'm from Korean. Woi, Sarina. Takut. Oh. Kan kali ketiga muntah kat sungai. Muntah tak apa ke ni sungai. Nak buat show ke? Tak nak cakap dia. Dia tak. No. Baju lain lah. No spin. Very scared. No spin. No, very scared. You want you want spin? No. Ya, ada. No, but dia very scared. Woi. Laju di bawah. Oh. Thank you. Entah, tip je. Tip je. Seorang boleh. Kau ada apa ada. Come on Ken, you can do it. Kayu lagi Ken. Kayu. Tak ada ikan dah sini. Tak dapat ikan dah, semua sudah tak boleh lagi. Air hijau nak dapat ikan. Ambil gambar terus edit atas boat. Oh nak sampai star sini. Ni nak pusing-pusing tu. Oh tak nak.
Setelah penat mendayung, minum air kelapa. Dekat atas tu ada pagoda. Aduh, aku gayat sebenarnya tapi naik. Kayak tu. Boleh tak payah tengok luar lah. Masa dia tu lah pandang ke pintu lah. Jembatan Naga. Waktu Naga dengar-dengar. Untuk makan malam hari kedua, kita makan sekali lagi dekat restoran Karim. Memang terbaik restoran dia. Kita tengok menu apa malam ni. Wah, ini menu makan malam. Aman tak tekan horn. Patut biar nampak ni kau kena horn. Roblox. Ke Vietnam. So sekarang kita dah sampai dekat Banana Hill. So sekarang kita nak naik cable car, naik ke atas. Tinggi. Bau satu tangga. Lepas tu dah naik ni lah. Jangan. Mana? Kamera. Oh, naik tangga lagi. Bagus, so kita naik tangga lagi. Thousand 486 meters. Sebab cincang tu dia macam
486 meter above the sea level. Macam ni. Ni nama dia French Village. Walaupun cuaca kat sini panas sangat tapi angin sejuk. Bila kita bernafas tu kan, sejuk je. Dia panas-panas sejuk. Oh, tak boleh tengok. Next station, Kampung Baru. Next station, Kampung Baru. Okay, disebabkan tak boleh rekod, so ya, sampai sini saja. So ni view dia untuk 3D. So yang rabun macam kita orang ni, macam ni lah. Macam ni? Oh, okay. Dia kena pakai rabun baru nampak 3D, kalau tidak habis. So untuk tengah hari kita akan makan dekat restoran Indian buffet halal. Makan tu Ipan. Makan kat mana? Makan dekat aduh. Perang halal. Perang halal. Berata. Nama restoran dia Barata Restoran. So sekarang kita orang akan pergi ke Golden Bridge. Dan apa benda-benda tangan tu The hands of God. ya, Hands of God. Naik ke buka lagi rupanya. Oh damn. Oh Your nightmare. Amazing. Disebabkan kabus, memang tak nampak apa-apa lah kat bawah ni.
ni tak gayat sangat lah sebab tak nampak bawah kan. Kalau nampak bawah tadi, memang tak boleh jalan ni. Tapi okey lah. Ini tangan nombor 2. Oh, sini lagi berkabus. Oh, sorry. Oh, nice. Sawadikap. Sini di Danang. Cuaca berkabus. Memang cantik. Cuaca berkabus. Memang cantik. Sebab kabus tak nampak bawah, tak gayat. Kan, sebab kabus nampak bawah dia tak gayat. Dia tak nampak bawah. Rasa nak duduk sini. Ni ada nama pantai Mai An ke apa tah nama dia. So ni lah, ini yang paling istimewa dekat Da Nang, Vietnam. Sebab dah macam Miami kan. Kau tengok tu lah. Pantai dia panjang, sampai ujung sana. Ramai gila orang. Air pun okey, nice. Ui, bapak ah. Aku yang dekat tu pun dekat dalam tu pun gayat. Apa lagi naik benda ni? Memang tak ah. Gila tinggi tu. Dari Malaysia. Air dua yang keluar. Air splash. Chang Hang Kong, Da Nang International Airport. So sekarang berada dekat Da Nang International Airport. So nak pulang ke Malaysia.